untuk bahagian rim. And then jom kita tengok bahagian dalam. So untuk bahagian dalam, kita tak perlu tarik dengan kuat. Okay. Hanya sentuhan-sentuhan manja sahaja. Okay, bahagian dalam berwarna putih. Sunroof, leather seat. Okay. So untuk skrin facelift yang baru, datang dengan mileage 58,000. Okay. Dia datang dengan memory seat, sound system, Burmester. Okay. So untuk pintu keempat-empat, dia ada vacuum door. Alright. So untuk bahagian belakang, luas, sesuai untuk bos-bos istirahat, driver bawa kereta. Okay. Sangat-sangat luas. Alright. So mana-mana yang berminat untuk mendapatkan S500, korang boleh tekan link di bio, ataupun Roger aku di talian 01736707749. Okay. Kita provide sekali dengan warranty dan unlimited mileage claim. Okay. Untuk first service, second service, kita settle. Alright. First service sebelum deliver kita settle. Untuk second service FOC. Alright. So mana-mana berminat, Roger sekarang, selagi stok masih ada. Okay. Ada satu sahaja dekat showroom. Alright. Siapa cepat dia dapat first come first serve, best price. Harga korang tengok dekat detail di bawah. Alright. Assalamualaikum. Jumpa korang di showroom.